Masa kejatuhan, saya rasa titik kejatuhan Anak Dua Pizza ni adalah masa saya buka outlet Cerating tu, outlet yang ketiga tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Puan Norshidah binti Osman. Saya merupakan CEO kepada jenama Anak Dua Pizza. Perjalanan saya dalam membina jenama Anak Dua Pizza ni adalah saya bermula daripada rumah. Kemudian saya berniaga di pasar malam, dan selepas saya berkahwin, saya berpindah ke Jalan Tut. Saya berniaga, saya ambil dekat satu gerai kampung dekat, nama dia Kampung Bukit Dinding. Masa kejatuhan, saya rasa titik kejatuhan Anak Dua Pizza ni adalah masa saya buka outlet Cerating tu, outlet yang ketiga tu. Bila kita kena tutup cawangan tu, saya rasa memang saya rasa dah fail, dah kecewa lah masa tu. Bila kita buka cawangan ni, bila kita tak ada, saya tak uruskan dengan betul cara siapa yang manage benda tu. Lepas tu banyaklah macam staff keluar masuk. Dia jadi macam saya nak dapat staff yang kekal bekerja kat situ pun satu cabaran juga. Masa lepas kita buka Cerating tu, saya rasa macam tak boleh dah nak buka cawangan, dah fail saya rasa. Nak buka outlet ni, saya rasa memang dah tak nak dah. Rasa macam dah tak ada semangat dah nak kembangkan Anak Dua Pizza ni, nak buat bisnes lain dah masa tu saya rasa. Lepas tu ada satu masa tu saya pernah nampak posting Coach Idaha dekat Facebook. So saya nampak kat situ, oh macam ni. Jadi saya try nak apply benda tu. Saya tengok-tengok, lepas tu saya comparekan dengan dokumen yang saya pernah beli dengan orang lain lah. Dokumen tu betul-betul saya cakap memang sangat-sangat membantu. Sebab kita nak buat polisi tu banyak lah. Polisi sumber manusia tu memang banyak. Kalau kita yang bukan background HR ni memang tak tahu. So kita ambil je template yang coach bagi tu, yang dia bagi tu, kita tiru je. Kita ambil, kita tiru, kita adjust je berkenaan dengan company kita. Benda tu sangat-sangatlah mudah.